Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Anak seorang dreba, inilah kisah yang begitu dekat dengan jiwa rakyat. Sebuah novel biografi yang mengangkat kecekalan seorang tokoh perniagaan terurang negara, Tan Sri Syamsuddin Abdul Kadir, pengasas Sapura Holdings Sekian Berhad. Nama diberi Intan Khalisha Idina binti Azizan, pelapis masa depan SMK Sri Maharaja dengan kod sekolah TEA 4293. Baca dan bahagia, membaca melestarikan perpaduan. Atas dasar perpaduan, saya begitu teruja untuk berkongsi perjalanan hidup seorang tokoh yang hebat ini. Novel yang bertemakan kecekalan ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM pada tahun 2019, mengandungi 440 halaman dan 29 sisipan kandungan. Ia syarat dengan nilai dan pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Novel ini mengisahkan kisah beliau semasa masih muda. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang miskin, di mana mereka sekeluarga hanya mampu bergantung kepada hasil keringat ayahnya yang bekerja sebagai seorang dreba kepada seorang jurutera lombong berbangsa Inggeris. Meskipun hidup terasa kekurangan, ayahnya sentiasa berusaha memastikan mereka sekeluarga mendapatkan kehidupan yang layak. Semuanya mula berubah apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua. Saat pendudukan Jepun di Tanah Melayu, keadaan menjadi huru-hara, bekalan makanan terhad, keselamatan terancam dan sekolah-sekolah mula ditutup. Waktu mula berlalu menyebabkan beliau kehilangan peluang untuk belajar. Apabila Jepun menyerah kalah, negara mula membangun. Sayangnya, usia beliau sudah dianggap terlalu tua untuk melanjutkan pelajaran. Datang seorang majikan yang prihatin menghulurkan bantuan. Berkat pertolongan itu, beliau berjaya menamatkan persekolahannya dan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan dan telekomunikasi di Brighton, England. Sekembalinya ke tanah air, beliau mendirikan rumah tangga dengan pujaan hatinya Siti Sapura. Beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang jurutera di Telekom sebelum berhijrah ke UMW. Akan tetapi, impian beliau tidak berhenti di situ demi mendapatkan pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak tersayang. Berbekalkan pengetahuan dalam bidang kejuruteraan dan telekomunikasi, beliau menubuhkan Sapura Holdings sempena nama isteri tercinta. Perjalanan beliau tidaklah mudah apabila terpaksa bersaing dengan syarikat gergasi, menghadapi kekangan modal dan cabaran dunia perniagaan. Akan tetapi, usaha dan kecekalan beliau memastikan Sapura Holdings dapat berkembang dengan pesat. Sehingga sehari ini, Sapura Holdings masih lagi berdiri sebagai salah satu daripada syarikat konglomerat utama Malaysia yang terlibat dalam pelbagai aspek, termasuklah kejuruteraan, penerbangan, pertahanan dan sebagainya. Terdapat banyak sekali pengajaran dalam novel Anak Seorang Dreba ini. Pendidikan mampu mengubah kehidupan. Tidak semua orang dapat merasa betapa mudahnya untuk mendapatkan pendidikan pada zaman sekarang. Sebagai seorang murid, kita haruslah belajar dengan bersungguh-sungguh agar peluang ini tidak disia-siakan. Hanya pendidikan yang mampu membantu kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Usaha dan kecekalan membawa kejayaan. Dalam dunia ini, tiada jalan pintas untuk berjaya. Akan sentiasa adanya rintangan. Tapi, jika kita mempunyai semangat juang yang tinggi, kita pasti akan dapat menghadapi segala cabaran. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai menjadi arang. Inilah usaha yang diterapkan dalam novel ini. Pada pandangan saya, gaya bahasa dalam novel ini mudah dipahami serta syarat dengan nilai dan pengajaran yang sangat sesuai, terutamanya untuk golongan remaja. Pada
Segi reka bentuk kulit buku pula, pada pandangan saya, ia berjaya menggambarkan perjalanan hidup tokoh hebat ini. Setiap bab demi bab saling berkaitan, menjadikan penceritaan menarik dan menyeluruh. Watak dalam novel ini pula memainkan peranan penting dalam menghidupkan jalan cerita. Penggunaan perkataan yang asing bagi saya seperti dinamik, legasi dan sebagainya ternyata membantu saya untuk menghasilkan karangan dengan lebih baik. Tatkala saya membaca novel ini, saya berasa amat kagum dengan usaha beliau untuk meneruskan kehidupan walau menghadapi pelbagai cabaran. Kesimpulannya, kejayaan tidak datang bergolek. Orang yang berjaya sentiasa berusaha dan tidak mensia-siakan peluang yang ia miliki. Novel ini mengajar kita betapa pentingnya ilmu dan usaha untuk mengubah nasib sendiri, tidak mengira latar belakang. Sekian, terima kasih.